Oi, rekod dah? Kena lah. Kita nak review helmet daripada Exo ni. Ini adalah model Apex. Model Apex. Untuk model ni, kita review ringkas lah. Model ni dia pakai polycarbonate punya shell. Lepas tu, yang paling best, visor dia dah siap dengan pin lock, guys. Visor dah siap pin lock, gang. Dia bagi pin lock free. Lepas tu lagi satu dia datangkan dengan dua color, satu color plain, satu color yang design punya. Harga dia pun sedikit beza tapi tak jauh, korang jangan risau, dia memang murah. Untuk helmet ni dia sesuai pakai untuk yang entry level ataupun yang baru nak belajar pakai helmet atau baru beli motor, tak tahu nak pakai helmet apa, boleh ambil brand ni. Sebabnya brand ni padding dia pun dah sedap. Macam korang tengok padding dia kat sini. Dah sedap dah. Dia ada chin curtain kat sini. Lepas tu dia ada nose guard. Dia bagi nose guard. Pilot dah cakap tadi. Padding boleh cabut basuh. Lepas tu misal kata korang nak pasang intercom, boleh, tak ada hal. Okay, lagi satu. Apa yang dia bagi lagi? Nampak benda alas ni. Ini adalah extra punya nose guard. Misal kata kalau korang tak nak pakai nose guard yang gedabak macam ni, korang boleh tukar, gantikan dia dengan nose guard yang kecil ni. Okay? Nak tahu harga dia berapa? Mesti nak tahu kan? Klik link bawah. Kasih klik. Beli sekarang. Ciao.